Hari ni genap 16 hari pusingan menuai di kebun Maple. Kebun Maple ni usia pokok dalam 11 tahun. Jadi kita difahamkan untuk pokok 11 tahun ni purata berat 20 kilo hingga 25 kilo lah. Jadi kita nak timbang lah berapa purata berat setiap tanda buah sawit dalam kebun Maple ni. Harga di range tempat kami hari ni berharga RM650 satu teh bersama 1 kilo 65 sen. Baik, sekarang kita timbang lah. Okey, untuk berat tandan ni berat timbangan dia 31 kilo 20 gram, 200 gram. Okey, tandan seterusnya ya. Okey, tandan ni berat dia 29 kilo 45 gram. Dan harga dia RM19.14. Okey, baik. Sekarang kita timbang lah berat timbangan tandan ni. Untuk untuk berat tandan ni 31 kilo 2 gram. Dan harga semasa untuk tandan ni RM20.28. Rata-rata tandan berat nak dekat-dekat 30 kilo lah.